Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi. Salam 20 Ramadan. Masih lagi berkenaan fiqh darah wanita. Terus kepada contoh yang ke-9. Darah keluar selama 20 hari, bermula 1 Ramadan hingga ke 20 Ramadan. Dan bagaimanakah pelaksanaannya? Daripada 1 hingga 15 Ramadan, sudah pastilah dia tidak berpuasa dan tidak solat kerana keluar darah. Pada hari yang ke-16, iaitu 16 Ramadan, apabila darah sudah pun melebihi 15 hari 15 malam ataupun lebih daripada 360 jam, maka wajiblah dia mandi dan dia bolehlah berpuasa dan juga solat, kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Tidak mungkin haid itu lebih daripada 15 hari 15 malam. Sebab itulah pada 16 Ramadan ataupun pada hari yang ke-16 ataupun setelah cukup maksimum 360 jam ataupun 15 hari 15 malam, hendaklah dia mandi wajib. Kerana ketika darah yang sedang keluar itu tidak boleh dibezakan warna darahnya. Bermakna darah yang keluar daripada 1 hingga 16 itu darah yang sama saja, iaitu berwarna merah. Dan teruslah dia puasa dan solat sehinggalah habis walaupun darah sudah berhenti pada 20 Ramadan itu, terus sajalah dia untuk berpuasa selepas 20 Ramadan itu. Tak perlu dia mandi wajib sekali lagi selepas 20 tu, kerana dia telah pun mandi wajib pada 16 Ramadan. Dan maklumat yang diberi adalah adat haidnya adalah 7 hari. Apa maksud adat haid? Adat haid ni adalah berapa hari haidnya pada bulan yang terakhir, ataupun kali terakhir dia haid sebelum ini adalah sebanyak 7 hari. Kita kata bulan lepas lah, bulan lepas haidnya 7 hari, tapi bulan ni keluar darah sebanyak 20 hari. Mustahil lah 20 hari itu haid. Dan untuk mengetahui berapa hari haidnya, hendaklah mengikut adat haidnya, kerana tidak boleh ditamyizkan ataupun tidak boleh dibezakan warna darahnya. Kerana tidak boleh dibezakan warna darahnya, maka hendaklah haidnya mengikut adat haidnya, iaitu mengikut haidnya yang lepas, iaitu 7 hari. Maka hukum haidnya adalah 7 hari. Oleh itu, berapa harikah yang dia kena qada puasa? Sudah tentulah sebanyak 15 hari, kerana dia tidak berpuasa daripada 1 hingga 15 Ramadan. Hanya pada 16 Ramadan dia sudah mula berpuasa walaupun darah keluar, kerana dia dihukum istihadah ketika itu. Itu dari segi puasa. Dari segi solat pula, perlu dia qada selama 8 hari. Kerana dia tidak solat selama 15 hari, tetapi haidnya cuma 7 hari,
mengikut adat, maka 8 hari itu adalah dikira istiadah. Jadi 8 hari itu dia tidak solat, maka 8 hari yang istiadah itu wajib ada qada solatnya. Jadi berdasarkan masalah ini dapat kita simpulkan haidnya adalah 7 hari. Daripada 20 hari itu haidnya cuma 7 hari. Dan yang bakinya adalah 13 hari adalah istiadah. Dia cuma perlu qada solat 8 hari saja. Sebab baki 5 hari tu dia telah pun solat. Jadi sebab itulah dia kena qada solat cuma 8 hari saja. Baik, kita terus kepada contoh yang ke-10. Darah keluar selama 20 hari, tetapi berbeza-beza warnanya. Macam tadi satu warna saja, kali ini ada 3 warna, iaitu warna hitam, merah dan kuning. 5 hari pertama darah berwarna hitam, diikuti 5 hari kedua berwarna merah, dan 10 hari bakinya berwarna kuning. Jadi bagaimanakah pelaksanaannya? Apabila darah keluar pada 1 hingga 15 Ramadan, maka tidaklah boleh dia berpuasa dan tidak boleh solat kerana adanya darah. Masuk hari yang ke-16, hendaklah dia mandi wajib, kerana telah pun mencapai sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari. Tidak mungkin haid itu melebihi 15 hari 15 malam. Oleh sebab itu wajiblah dia mandi, dan jika tempoh dia istiadah itu sebelum subuh, maka dia boleh berpuasa lah. Jadi kalau mengikut kes ini, ketika 16 Ramadan itu darah yang keluar warna kuning, maka sudah pastilah darah itu yang kuning itu istiadah. Jadi berapa karikah haidnya? Haidnya cuma yang diambil kira adalah warna hitam dan warna merah, iaitu 10 hari yang terawal. Ketika darah keluar berwarna kuning, dia tidak tahu lagi yang kuning itu akan menjadi darah istiadah. Kerana jika darah yang kuning itu berhenti sebelum 15 hari, maka kesemua darah itu adalah dihukum haid. Jadi kerana darah kuning pun keluar melebihi 15 hari, maka ketika itu baru dia tahu darah kuning itu adalah istiadah. Jadi haidnya cuma 10 hari, iaitu hitam dan merah. Dan berapa hari dia kena qada puasa adalah sebanyak 15 hari, kerana 15 hari dia telah meninggalkan puasa. Manakala untuk solat pula, dia cuma perlu qada 5 hari, iaitu 5 hari yang ditinggalkan solat pada 11 hingga 15 Ramadan. Itu saja kuasa kali ini. Kita jumpa lagi. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asina insana fi khusr ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.